السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما واغفر لنا وارحمنا يا أكرم الأكرمين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. اللهم صل على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الإسلام، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء. اللهم يا أرحم الراحمين، اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحسن ختامنا، واجز مشايخنا عنا خيرا، واغفر لنا ولوالدينا كما ربونا صغارا، وارحمهم كما ربونا صغارا. أما بعد، Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ayat ini yang ia daripada surat Al-Qalam. Allah Ta'ala telah memuji padanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang paling baik akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala telah memujinya di dalam Al-Quran Al-Karim dengan akhlaknya yang baik. Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim, mafhumnya, kamu sesungguhnya wahai Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Hadis ini riwayat oleh At-Tirmidzi. Mafhum daripada hadis ini, para mukminin yang paling sempurna iman mereka adalah yang paling baik akhlak mereka. Berdasar kebaikan akhlak seorang, maka derajatnya akan diangkat lagi. Muslimin dan muslimat, betapa pentingnya pada masa sekarang kita membahaskan tentang akhlak yang baik. Sedangkan ramai orang ada dalam keadaan yang susah, tersekat di dalam rumah, dan setiap hari mungkin ada berita baru yang menjadikan mereka sedih, menjadikan mereka risau, dan kadang-kadang ini memberi kesan ke atas tindakan setengah orang terhadap yang lain. Maka kerana seorang rasa stres daripada suasana yang dia hidup padanya dan apa yang berlaku di sekitarnya, kadang-kadang setengah orang mereka akan bertindak dengan tindakan yang tidak sesuai terhadap orang Islam yang lain. Maka
Beramal dengan akhlak yang baik walaupun dalam keadaan yang susah, itu adalah apa yang kita digalakkan untuk membuatnya. Dan hendaklah kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia telah dipuji di dalam Al-Quran kerana akhlaknya yang baik sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qa'im." Yani boleh jadi seorang yang dia dengan akhlak yang baik tapi tidak memperbanyakkan puasa sunat dan salat sunat. Dia buat yang wajib dan tinggalkan yang haram, tapi tidak memperbanyakkan puasa sunat dan salat sunat. Boleh jadi dengan beramal dia sampai ke darjat orang yang memperbanyakkan puasa sunat dan salat sunat. Maka akhlak yang baik maknanya pahalanya sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar akhlaknya, sangat-sangat besar pahala melaksanakan akhlak yang baik. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, apakah itu akhlak yang baik dan bagaimana seorang dapat jadi berakhlak yang baik? Perlu seorang faham apakah makna akhlak baik. Setengah orang sangka akhlak yang baik hanya seorang apabila dia keluar bersama kawannya, maka dia akan belanja mereka makanan. Atau dia akan apabila dia melihat orang fakir, dia akan membantu dia sikit. Akhlak yang baik hendaklah difahami dengan cara yang betul. Akhlak yang baik, kata ulama, terdiri daripada 3 perkara. Ada 3 perkara yang terdiri daripadanya akhlak yang baik. Yang pertama adalah as-sabru ala adhan nas. Yani seorang sabar apabila orang lain menyakitinya. Seorang sabar apabila orang lain menyakitinya. Itu adalah di antara husnul khuluq, akhlak yang baik. Bersabar apabila seorang menyakiti kita. Muslimin dan muslimat, sekarang kita perlu beramal dengan sabar apabila kita melayan orang lain. Dan hendaklah kita mula di rumah kita bersama isteri kita dan anak kita, bersama ibu kita dan ayah kita. Hendaklah kita bersabar apabila kita melayan orang lain. Dan jika seorang menyakiti kita, di antara husnul khuluq adalah kita sabar dan kita tidak balas balik dengan cara yang sama. Kita tidak balas balik dengan cara yang sama. Dan perkara yang kedua yang terdiri daripadanya husnul khuluqi adalah kafful adha 'anil nas. Kafful adha 'anil nas, apakah makna kafful adha 'anil nas? Yani seorang memenahan diri daripada menyakiti orang lain. Jangan menyakiti orang yang ada di sekitar kamu, sama ada dengan lidah kamu atau dengan tangan kamu. Jangan kamu menyakiti orang Islam. Ini di antara akhlak yang baik. Jangan kamu menyakiti jiran kamu. Jangan kamu menyakiti sahabat kamu. Ini adalah di antara akhlak yang baik. Maka yang pertama adalah as-sabru ala adhan nas. Sabar apabila seorang menyakiti kita. Yang kedua adalah memenahan diri daripada menyakiti orang lain. Dan yang ketiga adalah membuat baik terhadap orang yang buat baik terhadap kita dan orang yang tidak buat baik terhadap kita. Membuat baik terhadap orang yang buat baik kepada kita, ini lagi mudah bagi diri daripada membuat baik terhadap orang yang tidak buat baik terhadap kita.
biasanya apabila orang buat baik terhadap kita, kita rasa mahu balas kebaikannya dengan kebaikan. Maka mudah bagi diri kita untuk nak tariknya, untuk buat kebaikan terhadap orang yang telah buat baik terhadap kita. Tapi kita perlu lagi mujahadah untuk membuat kebaikan terhadap orang yang tidak buat baik terhadap kita. Atau kadang-kadang terhadap orang yang telah menyakiti kita. Maka yang mahu akhirat, dia fikir tentang pahala. Dia fikir tentang pahala. Hendaklah seorang melawan hawa nafsunya, melawan dirinya, dan dia melakukan yang baik terhadap orang yang telah buat baik kepadanya dan orang yang tidak buat baik terhadapnya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, dengan akhlak yang baik, seorang boleh jadi akhlak yang baik itu boleh jadi sebab untuk seorang tarik orang lain memeluk agama Islam. Dan boleh jadi ia adalah sebab untuk seorang tarik seorang untuk bertaubat daripada dosa dengan akhlak yang baik. Tengok kepada Nusantara atau Nusantara itu nama bagi kawasan ini yang termasuk dalamnya Malaysia dan ada bahagian-bahagian yang lain. Bagaimana Islam tersebar di sini? Ulama yang sampai ke sini, mereka menggunakan akhlak yang baik dan syarahan tentang akidah Islam dengan cara yang jelas dan baik. Islam tersebar di sini bukan dengan perang senjata. Bahkan ia tersebar di sini dengan dakwah, dengan lidah. Apabila para ulama yang muslimin sampai ke sini, maka orang ramai tertarik dengan akhlak mereka yang baik. Apabila mereka buat perniagaan dengan orang lain, mereka jujur, mereka benar, mereka tidak khianat, maka orang ramai mereka tertarik dengan husnul khuluq yang ada pada mereka. Dan ramai orang memeluk agama Islam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, telah diriwayatkan bahawasanya Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Rifa'i Al-Kabir, yang dia adalah seorang ulama sufi yang masyhur. Suatu ketika dia sedang berjalan bersama anak muridnya, maka ada seorang yang bukan Muslim waktu itu, dia memberhentikan dia dan dia tanya kepadanya. Dia kata, saya ada satu soalan. Siapakah lebih afdal, kamu atau anjing? Maka tengok kepada soalan ini, seorang alim waliullah yang salih datang seorang kepadanya. Pada waktu itu orang itu bukan Muslim. Dia datang kepadanya dan dia ada bersama anak muridnya, orang ramai berjalan bersama mereka, dan dia tanya kepadanya soalan. Dia kata kepadanya, siapakah lebih afdal, kamu atau anjing? Apakah cara Syekh Ahmad Al-Rifa'i menggunakan? Syekh Ahmad Al-Rifa'i tidak marah, dan dia kata kepadanya, inna jautu ala sirat fa ana afdal. Yani jika saya selamat atas titian sirat, maka saya lebih afdal. Maka apabila orang itu melihat sedemikian, maka dia tertarik dengan cara Syekh Ahmad Al-Rifa'i melayan dia dan jawab kepada dia. Maka dia kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia memeluk agama Islam. Kemudian dia balik kepada kaumnya dan dia mengkhabarkan kepada mereka tentang apa yang berlaku bersamanya dengan apa berlaku kepadanya, kisah-kisahnya bersama Syekh Ahmad Al-Rifa'i. Maka ramai daripada mereka juga memeluk agama Islam. Tengok bagaimana dengan akhlak ini yang baik yang diamalkan oleh Syekh Ahmad Al-Rifa'i, dia dapat tarik
orang masuk dalam agama Islam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Juga Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, tengok bagaimana dia sabar dan akhlaknya yang baik. Syekh Ahmad Ar-Rifa'i, Syekh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, telah diriwayatkan bahawasanya pada suatu ketika dia ingin mahu membuat jubah yang baru. Maka dia telah mengambil kain dan membawanya kepada tukang jahit. Tukang jahit itu dia kata pada dirinya, dia kata, saya mahu menguji akhlak Imam Syafi'i, mahu tengok dia bagaimana dia akan buat. Maka dia kata, ini tukang jahit itu, dia telah buat satu jubah tapi dengan satu lingan luas dan satu lingan ketat. Satu luas, satu ketat. Datang Imam Syafi'i, dia mahu mengambil jubah itu, kain baru yang dia telah membawa kepadanya untuk menjahitnya sebagai jubah kepada Imam Syafi'i. Dia datang mahu terimanya. Maka Imam Syafi'i dapat bahawasanya satu lingan luas, satu lingan ketat. Apakah Imam Syafi'i buat? Mungkin ramai orang dalam keadaan ini akan kata kepada tukang jahit, akan kata, mana mata kamu? Kenapa tidak tengok betul? Bukan ini yang saya mahu. Tetapi Imam Syafi'i tidak kata semua itu. Apa yang Imam Syafi'i kata? Dia kata, ini yang luas, kita boleh simpan kitab dalamnya. Dan ini yang ketat, kita boleh simpan pen di dalamnya. Itu sahaja. Tidak tunjukkan marah dan tidak hentam atas tukang jahit itu. Masya Allah al-azim. Tengok akhlak yang baik yang diamalkan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah cara para ulama kita. Hendaklah kita mencontohi mereka. Sekarang apabila kita duduk di dalam rumah bersama keluarga, tidak perlu kita setiap masa marah-marah dengan mereka dan stres-stres. Jangan. Hendaklah kita mula dengan melaksanakan akhlak yang baik di rumah kita. Di rumah kita, ajar kepada anak kita. Sekarang anak kita duduk di dalam rumah bersama kita, dia tengok bagaimana kita buat. Apakah dia akan belajar daripada kita? Adakah dia akan belajar daripada kita akhlak buruk? Atau dia akan belajar daripada kita akhlak yang baik? Sekarang masa untuk kita mendidikkan mereka dengan keadaan kita. Bukan hanya dengan ucapan. Dengan ucapan dan dengan keadaan dan perbuatan kita. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang paling baik akhlaknya sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia yang paling baik akhlaknya. Dia sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat bertawadhu' sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita beramal dengan akhlak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat, sebelum kita sambung, pada malam ini kita mahu baca suatu doa. Yang mana doa ini dibaca apabila rasa takut dan sedih. Atau ini suatu zikir yang boleh dibaca apabila seorang rasa takut dan sedih. Du'aun yuqalu 'indal khawfi wal karbi. Maka jika sudah berlalu sekarang 2 minggu ada di dalam rumah, jika rasa diri sudah letih, rasa diri sudah stres, sudah penat, ingin mahu nak keluar, mahu jumpa kawan, dah rindu kepada family, kamu tersekat mungkin di satu negeri, ahli keluarga kamu di negeri yang lain,
dan sudah rindu kepada mereka, mahu duduk bersama mereka, maka sekarang hendaklah kita memperbanyakkan zikir dan doa. Maka ini adalah suatu zikir yang kita mahu baca pada malam ini insya-Allah taala. Tetapi saya mahu daripada semua untuk mula share dan tag kawan-kawan supaya insya-Allah taala kita baca zikir ini dengan ramai-ramai. InsyaAllah ta'ala kita ramai-ramai kita membaca zikir dan doa ini. Barakallahu fikum. Maka kita akan tunggu sekejap sebelum kita mula baca zikir ini sampai kamu dapat untuk war-warkan kepada kawan-kawan insya-Allah ta'ala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, hendaklah diketahui bahawasanya akhlak yang baik ini pahalanya sangat besar dan ia sangat berat di dalam timbangan amalan, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan dalam hadis yang riwayat oleh Abu Dawud dalam As-Sunan. Abu Dawud di dalam As-Sunan dia telah meriwayatkan sebuah hadis yang ia baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluqi." Yani di antara amalan yang sangat berat nanti di timbangan amalan di hari akhirat itu adalah akhlak yang baik. Hadis riwayat oleh Abu Dawud dan Ahmad. Maka sesiapa yang dengar hadis-hadis ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu dia mujahadah diri. Tetapi untuk nak dapat melaksanakan husnul khuluq perlu untuk mujahadah. Kita akan ulang sekali lagi kesimpulan apakah husnul khuluq itu. Kita kata terdiri daripada 3 perkara. Yang pertama adalah sabar apabila orang menyakiti kita. Apabila kita mahu sabar sedangkan orang menyakiti kita, perlu kepada mujahadah. Telah diriwayatkan bahawasanya seorang ulama yang besar namanya Zainul Abidin Ali bin Husain. Ini adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkenal dengan Zainul Abidin. Beliau satu ketika datang seorang dan mencaci dia di mukanya. Dia mula mencaci dia. Jadi Zainul Abidin dia tidak jawab apa. Dia kekal diam. Maka orang itu dia marah lagi. Dia kata, "Iyyaka a'ni." Dia kata, "Saya mencaci kamu sekarang." Kata Zainul Abidin, "Wa 'anka ughdi." Yani, dan saya tidak mahu membalas kamu dengan cara yang sama. Masya Allah al-azim. Tengok kepada Zainul Abidin dan akhlaknya. Betapa seorang perlu kepada mujahadah apabila seorang berdiri depan muka kamu dan mencaci kamu. Betapa kamu perlu kepada mujahadah untuk tidak balas balik dengan cara yang sama. Biasanya diri seorang akan kata kepadanya, cakap kepadanya seperti mana dia cakap terhadap kamu. Tapi Zainul Abidin tidak buat ini. Apabila dia tidak buat ini, orang itu datang dan minta maaf daripadanya dan dia taubat. Tengok bagaimana dengan akhlak yang baik dia tarik seorang untuk bertaubat. Masya Allah al-azim. Perkara yang kedua yang kita telah sebut tentang husnul khuluq adalah menahan diri daripada menyakiti orang lain. Walaupun dalam keadaan stres dan sedih, jangan menyakiti orang lain. Jangan kamu nak release stres dengan menyakiti orang Islam tanpa hak, dengan melakukan dosa. Jangan. Dan yang ketiga adalah melakukan yang baik terhadap orang yang buat baik terhadap kita dan orang yang tidak buat baik terhadap kita. Dan sekarang sangat penting untuk kita mengamalkan perkara yang ketiga ini. Sekarang mungkin ada setengah orang yang mula nasi atau mula beras mereka di rumah habis. Dan mungkin mereka tidak ada duit untuk mereka keluar dan beli beras. Mungkin ada setengah orang yang sakit di rumah dan mereka perlukan kepada ubat. Dan mereka tidak ada duit untuk mereka membeli ubat itu. Maka hendaklah kita sekarang fikir siapa yang kita kenal yang perlu bantuan. Dan jangan kamu ingat apakah orang itu adakah orang itu telah buat kebaikan terhadap kamu atau tidak dan berdasar itu kamu membalas. Tak.
Bahkan kamu fikir hanya tentang keadaan seorang Muslim itu, adakah dia perlu bantuan atau tidak. Jika dia perlu bantuan, jangan kamu biar dia macam itu, tinggalkan dia tanpa memberi bantuan kepadanya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita sekarang beramal dengan husnul khuluq ini, kerana ia memanfaatkan kita untuk akhirat dan membantu kita juga untuk urusan dunia kita. Sekarang kita akan baca zikir itu. Yang belum masuk lagi, panggil dia untuk masuk supaya dia dapat belajar bersama kita zikir ini. Saya akan baca, harap semua ikut kita dan ulang setelah kita, okey? La ilaha illallahul azimul halim. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. Ini adalah zikir yang kita sebut. Ini sangat baik untuk seorang membacanya. Jika dia rasa takut atau sedih, maka hendaklah dia membaca ini. Jika rasa sangat takut daripada penyakit, rasa takut daripada keadaan yang kamu ada di dalamnya, rasa sedih, maka hendaklah kamu amalkan dengan ini. Ini zikir yang sangat baik dan ada padanya pahala. Ini lagi baik bagi kita daripada kita hanya duduk dan fikir tentang takut dan sedih dan tidak dapat pahala beramal dengan amalan yang soleh. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Ramai orang sekarang mereka sibuk hanya tengok berapa sudah sampai bilangan orang yang ditimpa dengan COVID. Berapa orang yang telah meninggal dunia. Tapi kadang-kadang sampai ke tahap lupa untuk buat persediaan bagi dirinya sendiri. Maka hendaklah kita sibuk dengan baca doa ini. Apabila kita rasa sedih atau takut, baca doa ini. Saya akan ulanginya lagi sekali. Lagi sekali saya akan bacanya. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. Ini adalah zikir. Barakallahu fikum. Sekarang kita mahu sambung insya-Allah taala dengan syarahan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Maka harap semua buka kitab, yang ada kitab, buka kitab supaya kita sambung membaca kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Pada semalam kita telah syarah kata pengarang wa nu'minu bil lawhi wal qalami wa bi jami'i ma fihi qad ruqim. Pada malam ini insya-Allah kita akan sambung
Qala al-Imam al-Tahawi فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. Difahami daripada kata Imam At-Tahawi, jika ciptaan mereka berkumpul, semua mereka, untuk menjadikan sesuatu yang Allah Ta'ala telah kehendak baginya untuk ia berlaku dan sudah dicatat dalam Al-Lawhul Mahfuz bahawasanya ia akan berlaku, jika semua ciptaan berkumpul untuk menjadikannya tidak berlaku, maka mereka tidak mampu. Perkara yang sudah dicatat dalam Al-Lawhul Mahfuz bahawasanya ia akan berlaku, maka mesti ia akan berlaku. Dan jika semua ciptaan berkumpul untuk menjadikannya tidak berlaku, tidak akan mampu. Tengok sekarang tentang COVID-19 yang tersebar sekarang. Negara-negara besar, orang yang pandai dalam ilmu perubatan, saintis yang masyhur, orang expert dalam perubatan, ilmu perubatan, dan orang yang expert dalam medical lab dan ini dan itu, mereka duduk buat research, mahu cari sesuatu cara untuk memberhentikan COVID-19 tersebar, tapi mereka masih lagi tidak mampu. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah kehendak ia akan berlaku, mesti akan berlaku. Muslimin dan muslimat rahimakumullah Subhanahu wa Ta'ala, ini warid dalam sebuah hadis. Warid ini ada lebih daripada satu hadis yang warid dalamnya makna apa yang Imam At-Tahawi sebut di sini. Setengah daripada hadis itu riwayat oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman daripada jalan Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Qad jaffa al-qalamu bima huwa ka'in, falau ijtama'a al-khalqu 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yaktubhu Allah fi ummi al-kitab lam yastati'u." ولو اجتمع الخلق أن يضروك بشيء لم يكتبه الله في أم الكتاب لم يستطيعوا. Ini hadis mafhum daripadanya apa yang disebut oleh Al-Imam At-Tahawi. Maka jika semua ciptaan berkumpul untuk menjadikan sesuatu tidak berlaku, tapi Allah Ta'ala telah kehendak baginya untuk ia berlaku, mesti akan berlaku. Kata pengarang, walau ijtama'u kulluhum ala syai'in lam yaktubhu Allah Ta'ala fihi liyaj'aluhu ka'inan lam yaqdiru alaih. Dan jika semua ciptaan berkumpul untuk menjadikan sesuatu berlaku, tapi Allah Ta'ala tidak kehendak baginya untuk berlaku, maka tidak akan berlaku. Perkara yang tidak dicatat dalam Al-Lawhul Mahfuz bahawasanya ia akan berlaku, Allah tidak kehendak baginya untuk ia berlaku. Jika semua ciptaan berkumpul untuk menjadikannya berlaku, mereka tidak mampu. Allah Ta'ala, dia Maha Pencipta, dia mencipta alam ini dan dia mentadbirkan alam ini, dan tidak berlaku sesuatu dalam alam ini melainkan dengan kehendaknya dan izinnya. Kita mesti tetap dalam akidah ini, mesti meyakini bahawasanya tidak berlaku sesuatu dalam alam melainkan dengan kehendak Allah dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam At-Tahawi, jaffa al-qalamu bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maknanya
Al-qalam sudah selesai menulis apa yang akan berlaku sampai hari kiamat. Pada semalam kita telah membahaskan bahawasanya Allah Ta'ala telah mencipta Al-Lawhul Mahfuz. Allah Ta'ala telah mencipta papan yang besar, Al-Lawhul Mahfuz. Dan Al-Lawhul Mahfuz itu setengah ulama kata ia adalah bawah arash, setengah ulama kata ia adalah atas arash. Al-Lawhul Mahfuz itu kita dah sebut bahawasanya semua yang berlaku dalam dunia ini, dalam semua apa yang berlaku dalam dunia ini sampai hari kiamat ia sudah dicatat dalam Al-Lawhul Mahfuz. Kata Imam Tahawi, jaffal qalamu bima huwa kainun ila yaumil qiyamah, yani al-qalam sudah selesai menulis apa yang akan berlaku sampai hari kiamat. Kata Imam Tahawi, وَمَا أَخْطَأَ الْعَبْدَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ. Yani apa yang tidak berlaku kepada hamba itu kerana Allah tidak kehendak ia berlaku kepadanya. Jika seorang dia kekal dalam keadaan sihat dan afiat dan selamat sejahtera, tidak ditempa dengan penyakit COVID, maka itu kerana Allah Ta'ala tidak kehendak bagi dia untuk ditempa dengan penyakit itu. Dan jika seorang berlaku kepadanya penyakit, atau jika seorang berlaku kepadanya sesuatu, maka itu kerana Allah Ta'ala telah kehendak bagi dia berlaku kepadanya ini. Maka apa yang berlaku kepada hamba itu kerana Allah Ta'ala telah kehendak bagi dia berlaku kepadanya ini. Dan apa yang tidak berlaku kepada hamba itu kerana Allah tidak kehendak baginya berlaku kepadanya ini. Kata pengarang, وَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ سَبَقَ عِلْمُهُ فِي كُلِّ كَائِنٍ مِّنْ خَلْقِهِ فَقَدَّرَ ذَلِكَ تَقْدِيرًا مُحْكَمًا مُبْرَمًا ليس فيه ناقص ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. Maknanya wajib ke atas hamba untuk dia tahu bahawasanya Allah Ta'ala telah tahu dengan pengetahuannya yang azali semua apa yang masuk di dalam wujud. Apa yang masuk dalam wujud, apa yang masuk dalam wujud itu Allah Ta'ala tahu tentangnya, dan dia tahu tentangnya dengan pengetahuannya yang azali. Qad sabaqa ilmuhu fi kulli kainin min khalqih. Yani Allah Ta'ala telah tahu dengan ilmunya yang azali semua perkara yang berlaku apa yang berlaku kepada ciptaan, apa yang berlaku kepada alam ini, Allah Ta'ala tahunya dengan pengetahuannya yang azali. Maka apa yang kita buat, perbuatan kita sama ada baik atau buruk, Allah Ta'ala telah tahu tentangnya dengan ilmunya yang azali. Bukan setelah hamba buat perbuatan, maka baru Allah Ta'ala tahu apa yang hamba itu buat. Bukan. Bahkan Allah Ta'ala tahu dengan pengetahuannya yang azali apa yang hamba akan buat. Sebelum kita buat perbuatan, sebelum kita ada di dalam dunia ini, Allah Ta'ala tahu apa yang kita akan buat. Maka juga dia yang telah takdirkan bagi kita apa yang kita buat. Karena ini kata pengarang, faqaddara dhalika taqdiran muhkaman mubraman. Yani Allah Ta'ala telah takdirkan apa yang berlaku dalam alam ini takdiran muhkaman mubraman. Yani Allah Ta'ala telah takdirnya dan apa yang dia telah takdirkan
itu mesti akan berlaku takdiran muhkaman mubraman, yakni mesti akan berlaku apa yang Allah Ta'ala telah takdirkan dan tidak berubah. Tidak berubah. Muhkaman mubraman, yakni ia akan berlaku dan tidak berubah. Tidak berubah. Laisa fihi naqidun, yakni tiada yang membatalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah takdirkan akan berlaku. Tiada yang mampu menghalang berlakunya apa yang Allah Ta'ala telah kehendak ia akan berlaku. Wala mu'aqqibun ay la muakhira lima hakama bihi, yakni tiada yang melambatkan apa yang Allah Ta'ala telah takdirkan akan berlaku. Yani jika Allah Ta'ala telah kehendak bagi sesuatu untuk ia berlaku pada masa yang tertentu, mesti ia akan berlaku pada masa itu. Tiada yang mampu melambatkan ia untuk ia berlaku pada masa yang lain. Tidak. Mesti setiap perkara akan berlaku berdasar apa yang Allah Ta'ala telah kehendak baginya dan pada masa yang Allah Ta'ala telah kehendak ia akan berlaku padanya. Wala muzilun wala mughayyirun wala muhawwil. Yakni, ini maknanya, semuanya maknanya tiada yang mampu mengubah takdir Allah Ta'ala yang azali. Tiada yang mampu mengubah takdir Allah Ta'ala yang azali. Apa yang Allah Ta'ala telah takdirkan, mesti akan berlaku. Tiada yang mampu mengubah takdir Allah Ta'ala yang azali. Wala naqisun wala zaidun min khalqihi fi samawatihi wa ardih. Apa yang Allah Ta'ala telah kehendak akan berlaku, mesti akan berlaku ke atas sifat yang Allah Ta'ala telah kehendaknya. Tiada yang mampu menambahkan pada itu ke atas apa yang Allah Ta'ala telah takdirkan, dan tiada yang mampu menjadikannya kurang daripada apa yang Allah Ta'ala telah takdirkan. Contoh, jika Allah Ta'ala telah kehendak bagi suatu negara untuk tersebar di dalamnya penyakit COVID di antara 1,000 orang, maka mesti akan sampai bilangan 1,000 orang. Tiada yang mampu untuk menjadikan bilangan itu kurang daripada 1,000. Dan tiada yang mampu menjadikan bilangan itu lebih daripada 1,000. Kerana apa yang Allah Ta'ala telah takdirkan mesti akan berlaku berdasar apa yang Allah Ta'ala telah kehendak. Tiada yang mampu menjadikannya kurang daripada itu atau lebih daripada itu. Kata Imam At-Tahawi, وَذَلِكَ مِنْ عَقْدِ الْإِيمَانِ وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. يعني kata pengarang ini di antara asas, yakni beriman dengan Al-Qadar. Apa yang kita telah membahaskan tentang Al-Qadar, beriman dengan Al-Qadar ini di antara asas Islam, di antara asas iman, Beriman dengan Al-Qadar adalah di antara 6 perkara yang paling besar dalam iman. Maka kata pengarang, وَذَلِكَ مِنْ عَقْدِ الْإِيمَانِ, ini perkara yang asas dalam iman, beriman dengan Al-Qadar. وَأُصُولِ الْمَعْرِفَةِ وَالِاعْتِرَافِ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ تَعَالَى, ini di antara asas mengenal dan mengiktiraf dengan Tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa rububiyatihi,
Ini di antara asas iman, beriman dengan Al-Qadar. Allah Ta'ala telah berfirman, وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. Yani Allah Ta'ala dia yang menciptakan segala sesuatu dan dia yang telah mentakdirkannya. Semua sesuatu berlaku dengan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan semua sesuatu di sini masuk di dalamnya yang baik dan yang buruk. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. Maknanya apa yang Allah Ta'ala telah kehendak, apa yang Allah Ta'ala telah kehendak akan berlaku, maka mesti akan berlaku. Apa yang Allah Ta'ala telah takdirkan akan berlaku, mesti akan berlaku. Ini makna wa kana amrullahi qadaran maqdura. Maka ayat-ayat ini yang disebut oleh Al-Imam At-Tahawi adalah bukti dan dalil tentang aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Imam At-Tahawi, فَوَيْلٌ لِمَنْ صَارَ لِلَّهِ تَعَالَى فِي الْقَدَرِ خَصِيمًا وَأَحْضَرَ لِلنَّظَرِ فِيهِ قَلْبًا سَقِيمًا لَقَدْ الْتَمَسَ بِوَهْمِهِ فِي فَحْصِ الْغَيْبِ سِرًّا كَتِيمًا وَعَادَ بِمَا قَالَ فِيهِ أَفَّاكًا أَثِيمًا. Yani kata Imam At-Tahawi, ada azab yang pedih bagi dia yang mendustakan Al-Qadar. Bagi dia yang mendustakan Al-Qadar, tidak beriman dengan Al-Qadar, maka ada baginya azab yang pedih. Bagi dia yang tidak beriman dengan Al-Qadar dan yang membawa dan yang ada yang ada di dalamnya, yang ada di dalam hatinya, yang ada di dalam hatinya keyakinan yang bercanggah dengan Al-Quran tentang Al-Qadar, maka ada azab yang pedih baginya. Ini yang mendustakan Al-Qadar wal-iyadhu billah. Karena yang mendustakan Al-Qadar rosak imannya wal-iyadhu billahi ta'ala. Maka jangan orang ragu-ragu tentang aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan orang ragu-ragu. Tidak boleh ragu-ragu bahawasanya semua sesuatu itu dengan takdir Allah. Apa-apa yang berlaku dalam alam dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah, tidak boleh ragu-ragu tentang ini. Kata pengarang, لَقَدْ الْتَمَسَ بِوَهْمِهِ فِي فَحْصِ الْغَيْبِ سِرًّا كَتِيمًا. Yani orang itu yang sesat, yang mendustakan Al-Qadar, dia telah menggunakan wahamnya untuk mahu tahu konon-kononnya hakikat sifat takdir Allah Ta'ala yang azali, yang mana hamba tidak mampu untuk tahu hakikat sifat takdir Allah Ta'ala yang azaliyah. Wa'ada bima qala fihi affakan athima. Ini yang telah mendustakan Al-Qadar, dia seorang yang affak, yang athim. Seorang affak yakni kadzab, yakni yang orang yang buat yakni pendusta. Dan athim itu adalah fajir, orang yang fajir. Orang ini wal-iyadhu billahi ta'ala, dia seorang yang rugi, yang mendustakan Al-Qadar. Ini orang yang mendustakan Al-Qadar, tidak beriman dengan Al-Qadar, tidak sah imannya. Maka ini adalah pembahasan tentang Al-Qadar. Kita telah mengambil beberapa majlis untuk kita membahaskan tentang Al-Qadar berdasar apa yang disebut oleh Al-Imam At-Tahawi dalam aqidah ini. Dan setelah ini kita mahu membahaskan insya-Allah tentang Al-Arsh dan Al-Kursi dan tentang isu-isu yang lain yang penting juga di dalam ilmu aqidah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, pada akhir majlis ini saya mahu ucap terima kasih kepada mereka yang telah ikut kita dalam pengajian ini. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak kepada yang telah jemput kawan untuk juga ikut dan dapat ilmu ini. Semoga Allah Ta'ala memberkati kamu. Dan terima kasih banyak kepada mereka yang telah buat doa bagi saya dalam komen. Terima kasih banyak. Semoga Allah Ta'ala mempertahankan kita dan ahli keluarga kita dan semua yang telah ikut pengajian kita pada malam ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu ta'ala kulla khair. Harap insya-Allah Ta'ala esok kita ikut juga, kamu ikut juga pengajian ini dan jemput orang ramai untuk datang masuk dan ikut pengajian ini. Esok insya-Allah dalam aqidah Tahawiyah kita nak membahaskan tentang Al-Arsh.
maka pembahasan tentang Al-Arsh itu pembahasan yang menarik, menggembirakan hati. Maka jom kita insya-Allah taala esok sambung dalam masa yang sama, dalam pukul 9.30 insya-Allah taala. Barakallahu fikum. Harap yang belum lagi tekan like dan follow untuk page ini, dia tekan like dan follow supaya membantu menyebarkan lagi ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Barakallahu fikum.